Oi, dia ada kancing kepis-kepis je. Padu sih dia. Hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Ya, bersama saya kali ini dalam rancangan Myvi buat apa hari ini. Okey, Myvi ni datang. Dia datang ke Roding Conti Garage. Okey, pada owner mula mesej tanya, "Bos, ada buat tak kereta selain Conti?" Ada. So, jadi itulah dia. Di sini ada owner. Datang mula-mula owner minta first benda sekali selain daripada servis tukar minyak hitam adalah ini. Dia punya apa nama stick ni dah patah tau, dah patah dah masuk sini. Jadi dia minta untuk yalah keluarkan balik semua. Jadi bila kita tengok alang-alang tu pula dia punya rocker cover ni sudah leaking. So jadi kita buka, kita tukarkan cover, kita tukarkan yang ni pun sudah leaking, kita tukarkan dia. Lepas tu semalam ke kemarin owner datang, owner tanya pasal mounting. Mounting dia dah gegar dah. Mounting dah gegar tau, tengok ni. Dia punya mounting susah lah macam ni. Sekejap. Awak tunggu. Tu dia sekejap. Masa lagi sekejap. Nampak tu. Okey, tu satu dia punya mounting, nampak tak? Yang ni yang baru. Kan? Yang ni yang lama. Okey, tu mounting dia dah gegar. Yalah dah pecah dah ni. Lepas tu pula kita tukarkanlah sekali, nampak tak? Ni yang baru dia duduk atas. Tu yang lama. Nampak tak? Sing. Jadi kita tukarkan sekali. Lepas tu tadi pula kita check. So kita macam semput-semput semua. Oh ya, setelah kita check, inilah dia masalah dia. Nampak tak? Jadi itulah dia. Tukarkan sekali. Lepas tu alang-alang tu owner sampai semua, kita buatkan sekali, tengok. Katanya owner suka tekan. Jadi itulah dia. Saya sediakan kepada anda bersama rim 16 inci. Okey. Pasti handsome, tengok penuh ni. Cuba tengok betul-betul. Handsome tak? Cakap handsome lah weh. Kau tak boleh cakap apa. Tengok ni daripada asal. Saya tak daripada asal. Tengok daripada asal. Nampak tu. Macam pakai CD apa je kan. Okey. Tengok yang tu. Set. Nyah. Tengok lagi sekali. Bah. Aku nak buat boomerang macam ni. Pam. Handsome kan. So siapa yang pakai Myvi, pakai rim 16, boleh. Yang ni kita nak buat. Boleh lah buat macam ni. Ni pakai mesti handsome punya. Tengok nanti mesti handsome punya macam ni, nampak tu. Dia kena rim 16 tau. Rim 15 tak boleh lah. Rim 15 terlalu kecil. Ni 16. 16 pun tengok tu. Sudah ngam-ngam situ je tu. Tak boleh kecil lagi dah. Tak boleh besar lagi dah. Okay, handsome kan? Dengan temanya macam biasa, Gold for Champion. Itulah colour dia gold. So jadi inilah dia Myvi-nya. Saya dah letakkan stiker saya di sini. Beranilah owner buang. Saya santau dia nanti. Tak cerita elok-elok. Okay, tu Myvi, sini Roding, sana Caliper, sana Roding Conti Garage. Sana tu tau. Yes, itulah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.